Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah satu tempat para asatizah mengajarkan ilmu agama, yang mana kita mengajarkan ilmu berkaitan tentang fiqh, bab tentang solat dan juga berkaitan dengan hal dara wanita. Siapa yang layak untuk menjadi sebahagian daripada bid'ah, menjadi host live bid'ah? Sudah tentulah mereka yang layak antaranya adalah mereka yang mahir dalam bid'ah agama, boleh mengajar solat, mengajarkan bab tentang darah wanita. Tentu anda orangnya. Bagaimana kita nak mengajar di bid'ah? Mudah. Anda hanya perlukan phone holder. Sekiranya ada iPad, boleh gunakan iPad. Sekiranya ada tablet, boleh gunakan tablet. Sekiranya tiada, boleh menggunakan papan putih untuk mengajar. Sehari pertama kita akan mengajar, kita akan mengajar lebih kurang 2 kali atau 3 kali. Dan yang kedua, siapa yang layak adalah mereka yang boleh memberikan komitmen untuk mengajar. Ada asatizah kita mendapatkan 10,000 allowance, ada asatizah mendapatkan 18,000 allowance. Masya Allah. Apa tunggu lagi? Jom bersama dengan kami.